Assalamualaikum. Gomok di siko. Hari ni kita nak try potting tengkuk ni, tengkuk carburetor Chris. Dulu potting biasa pakai mesin bor, mesin gerudi guna apa? Kertas pasir. Ni kita try lah guna mesin potting. Dengan head ni kita nak try buat. First time ni layan apa, nak try potting. Dulu memang tak pernah. Lagi-lagi barang-barang 4 stroke ni, lagilah tak pernah. Kita try lah bedal. Kita ada tanya-tanya member, tanya komen kita macam mana kan. Kita layan lah, buat sikit-sikit. Kita dah buat, nanti kita tunjuk kat dia okey ke tak okey. Okay lah, jom lah kita try potting tengkuk dulu. Tapi sebelum tu kita nak pokok ni, besar ni, besar kan. Dia punya dalam ni lubang. Nampak ke tu? Tengok. Nak kena potting. Okay, jom kita tengok, jom. Okay, kita nak korek carburetor dulu lah. Korek carburetor dulu, tengok. Sikit je ni, sikit je. Okay, jom kita sambung. Yang kita dah acah-acah potting tadi kita tak tahulah okey ke tak. Aku pun tak pernah potting head ni kan. Nanti tak apa, kita tanya kita punya pomen motor standard. Dah tak tahu cukup ke tak cukup ke, terlebih ke, pasal lah ni kita eksperimen ni. Nanti kita nak skim balik ikut size piston. Ini pun dah bedal dia tadi ni, harap-harap boleh pakai. Tengok dia punya ni. Jangan tiru benda-benda yang ni. Aduh ai. Nanti kita skim balik ni. Skim balik, bagi licin balik. Rumah bal ni pun rasa aku tak ada kena dia punya potting tadi kan. Okey-okey kan. Confirm nak kena grand bal balik. Ni. Tak tahulah cukup ke tak ni. Tapi dia dah besar sikit daripada standard tu. Cuma tak licin. Aku nak licin kan pening. Pakai mendalah tu, pakai cap periuk tu pun tak berapa nak licin. Pasal lah aku pakai ni je tadi, finishing ni.
Finishing pakai ni je. Tak tahu boleh ke tak. Kita bedal je lah. Okay, ni dia punya tengkuk. Tengkuk dia. Okay, tengkuk. Okay lah tengkuk dia kan. So kita punya carburetor. Kita punya carburetor dah korek sikit. Ni kena cuci. Cuci carburetor ni. Lepas tu kita kena bersihkan lah habuk-habuk ni kan. Aku dah landaikan sikit dia ni. Tapi tak licin lah. Aduh, macam mana lah. Boleh kot. Aku nak pakai kertas pasir balas. Tak ada kertas pasir ni. Kalau ada kertas pasir, on. Tak buat nanti kita touch up lagi kot. Bagi licin. Ni menggerutu sangat ni. Tapi dia dah besar lah. Boleh lah. Baru belajar ni kan. Daripada tak ada. Okay, jangan lupa subscribe, komen, share. Kalau salah tolong betulkan. Kalau betul, sama-sama lah kita berkongsi. Okay, Assalamualaikum. Gerak dulu.